Ye, fresh orange. Kak, order kak. Mantap ni. Try air ni apa? Orange ni kak? Bang ni orange bang? Orange apa ni bang? Ni namanya fresh orange. Fresh orange. Dia biasa orang order yang apa bang? Satu cawan 4 biji. Biasa yang repeat order ambil yang original. Original lah. Original guys. Serip original. Original selalu original mesti meletup punya. Sedap. Jadi pun. Mesti meletup punya. Dia OEM ni. OEM punya. OEM punya barang. Sekarang ni kalau OEM punya barang. Sekarang kau ambil OEM Kau ambil OEM, aku ambil sparkling. Tak gula sikit. Boleh? Boleh. Ada ais juga kan? Ada. Okey. Apa tadi? Tengok sendiri pun buat. Mana? Ini apa benda? Yang ni apa? Ni original. Original tak pasal tak? Okey, ni original ni. Tak rasa dulu kalau masam tambah gula. Ni kau try ni, aku try sparkling kita tengok. Boleh. Kita tengok macam. Kita tengok. Dia macam mana bang buatnya? Berapa biji biasa? Kita orang tak pakai blender. Tak pakai blender. Jadi kita perah kau-kau punya. Manual lah. Manual. Mantap lah. Oh, kita perah macam ni kan. Wih, mantap bang. Resipi bang. Wih, mantap. Wih, padu. Barang memang orang kata fresh, jadi dia keras sikit. Jadi abang kena Duduk sikit. Lalu keluar rasa tu kan? Baru pergi. Mantap. Berapa biji bang selalu? 4 biji 4 biji ya. Mantap. Ni original. Ni original lah. Kalau yang sparkling berapa biji? 3 biji. 3 biji. Sebab dia tak muat. Tak muat Mantap lah bang. Wih. Selalu minum sangkuit kan. Ini original. Ini real punya bang. Ni ada nama orange ke sebarangan orange boleh? Biasanya apa kod orange ke apa ada? Dia Valencia. Balenciaga. Nama dia pun dah seram. Rasa lagi seram. Seram. Mantap. Kat mana ya? Kat mana? Ini kita kedai ni berada di betul-betul pintu masuk Buah Dagang. Masuk Apa Buah Dagang Banting Banting betul masuk. Ni sampai bila bang kedai buka InsyaAllah sampai bila-bila lah kot. Sampai bila Mantap. Ada cuti ke apa? Hari apa cuti? Mungkin Isnin lah. Isnin atau Selasa. Isnin lah. Selalu kalau buka pukul apa? Pukul apa bang? 5 sampai rasa 2 kotak habis. 2 kotak habis lah. Tutup? 2 kotak habis tutup kan. Mantap. Kalau ramai orang mungkin 3 kotak. 3 kotak. Oh, so tutupnya memang ekor kotak lah. Ikut kotak. Ekor kotak. Okay. Kalau dah pukul 11 tutup jugalah. Tutup juga lah. Tak larat lah mah. Okay. So kat sini dia punya style habis 2 kotak, 3 kotak. Esok lah jumpa. Kalau Sendu pun awal juga. awal. Sendu. So korang kalau nak try boleh try. Ini kita try original punya. Kita try sparkling. Lepas tu kita try original. Ini original. Okey. Ini kalau tak mata puas, perah Oh boleh tambah gula apa semua. Boleh ajar gula lah. Tak nak gula kan ni? Ini Kau kan nak bagi gula rasa. lah. Bagi dia orang rasa. Bagi rasa dulu. Bagi rasa dulu. Bagi rasa. Okey kita bagi hari rasa ni. Tapi aku akan rasa kat sikit ni. Kita nak sini. Ni daun apa bang? Ni kak. Pudina. Wah, ni daun pudina. Baru ada fresh sikit lah. So yang ini kita teruskan. Ni sementara orang tak ramai nak tumbuk ke pudinanya. Dia kalau tumbuk baru ada rasa. Nak minum terus kan? Boleh try lah. Bagi yang terbaik lah. Dia letak kat TikTok kalau ada orang datang kan. Pandai korang. Yang ni special punya. Tahun ni baru nampak. Tahun sebelum ni tak ada lagi kan? Tahun ni lah. Bulan puasa Ustaz. Bulan puasa. So macam mana boleh tercetus dia ni nak buat? Sampai tiba-tiba pula ada orang ni. Selalu nampak tak sempat hari ni baru ada kesempatan. Sebab ngidam. Ngidam. Teringin tu. Ngidam tu macam dia ngidam nak buat lah, bukan ngidam nak minum. Ngidam nak buat orang tu. Bila kerak kau. Minum memang tangan memang sadu tengok. Tak main gym lah ni. Aduh. Tengok. Ini gym auto Anatolia. Okay, mantap. Dah siap tadi. Rasa sikit. begini. Memang dia punya fresh tapi nak kata manis sangat dia taklah manis sangat. Masam ni pun tak sangat. Yang Original. Rasa original. Ni masam manis. Dia masak macam ngama. Kalau orang tak nak gula, boleh. Dia rasa dah macam ada gula. Dia manis-manis buah. Manis-manis buah. Tapi kalau macam aku suka manis. Tapi ini dia punya biarkan. Okey, yang ni sparkling kan? Yang ni sparkling. Mantap. So sparkling siap. Yo, alright. Oh, terima kasih bang.
Mantap. Alright. Rasa dulu. Oh, rasa Selalu aku terima kasih terus. Rasa macam ni. Nak duduk ni. Ha? Duduk. Duduk sikit lah. Ada sikit-sikit. Bismillah. Mesti ada tu. Tak apa. Kita tak macam mana bagi dia ni. Macam dulu kalau nak. Dia ada rasa gas-gas sikit lah. Keling. Okay. Tapi rasanya ori macam sedap lagi. Rasa ori macam sedap lagi. Apa dia rasa sikit? Nak letak gula tak? Letak ah. Tapi ni yang standard lah. Gula. Letak gula lagi pun boleh. Tengok orang juga. Aku rasa ori macam sedap lagi. Aku rasa ori. Tapi kalau orang suka sparkling dia sukalah. Gula sikit lagi. So kat sini korang rasa nak manis boleh tambah gula. Nak suruh abangnya senyumkan sikit pun boleh. Mantap. Alright. Korang dari mana? Gerbang lah tengok. Gerbang ramai banyak. Gerbang lah tengok. Gerbang ramai banyak motor. Budak ni. Gerbang. Memang nak berdagang ke? Dah berdagang lah. Oh, dah berdagang juga. Ya. Mantap. Ya, goncang-goncang lu. Dia nak tarik tapi Apa, okey. Santai-santai kan. Jagi kan kena tarik semua orang ni. Mantap. Terima kasih. Minum dulu.